Kalau tak mau. Lepas tu ada kari daging, ayam masak merah, wah, air asam kerisik. Okey, kalau kau mau makan. So ada bihun sup, ada lemang. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Hari ni special sebabnya Rozek nak share kenduri dekat Kedah, kenduri mak saudara Rozek. Jadi alang-alang kita nak share dan mak pengantin pun minta Rozek buat vlog ni. Jadi special. Okey, ini pelaminnya. Sekejap lagi kita pergi dekat mak pengantin, bapa pengantin, lepas tu tunjuk menu apa ada hari ni. Okey, jom kita start. Ini Rozek dengan mak sini, mak. Mak pakai purple. Okey, adik bawa apa? Kita bawa roti jala kiri dan kanan. Jom. Letak mana? Ada lagi. Kata-kata untuk Aini. Ni, selamat ulang tahun anak sayang dan semua doakan semoga hang bahagia Hingga ke jannah. Amin. semoga hang duduk dengan suami tu apa-apa pun dengarlah cakap suami hang. Okey, sayang Aini. Pengantinnya mana? Dalam, okey. Kata-kata untuk anak tersayang Aini. Saya ucapkan selamat pengantin baru kepada Nurul Aini, anak saya yang nombor 4. Selamat pengantin baru. Cantiknya pelamin dia. Pengantin tak ada datang lagi, kita buka kasut tau. Jangan rosakkan dia punya kapet. Aini ni sepupu Rozek. Pengantin baru Aini. Jom kita tengok menu apa hari ini. Ada Atih lah. Atih. Acah berduit. Okay, kalau kat Kedah ni semestinya kena ada kari daging. Okay, kita start pada sini. Atas permintaan penduduk sinilah. Untuk kita adakan, kita kosongkan di bahagian tepi sana. Ada nasi Kita minyak, menghalang laluan. Terima kasih. nasi putih. Lepas tu ada kari daging, ayam masak merah. Wah, air asam kerisik. Jom tengok makanan-makanan sampingan dekat kenduri ni. Ada macam-macam. Oh, ada ni. Dade. So, ada bihun sup. Ada kuih-kuih, roti jala, ada lemang, ada cendol, ada ABC. Wow. Ini pot air kacang, air batu campur, kalut-kalut, jadi air batu campur. Tapi setakat ni tak kalut lagi eh? Try. Ini perencah dia ni. Bawang. Bawang Pak sikit. Oh. Kak, Oi, macam tu. tapi panas lah duduk sana lah. Kampung panas dia apa demam ni. Tak ada sekolah esok. Esok sekolah kan? Oh, mereka jagalah. Tepi lah. Okey, kalau nak ambil apa? Dua coklat, satu kopok. Oh, 2 coklat, 1 kopok. 2 coklat. Dia ambil, kita kejar dia. Ligan. Halal. Sebab pahala. Ini ada aiskrim. Nak tengok aiskrim boleh? Ni cantik warna dia. Terima kasih. Mak satu lah. Terima kasih. Jaga eh. Ambil coklat dulu. Apa nak apa? Macam nak apa? Oh, ni tengok. Macam nak apa? Handsome-nya abang. Kakak. Aisyah punya menu.
Kami raspikan dulu pelamin pengantin. Lepas ada jaya dia lepas nak bagi. Cantik purple. Ana je biru. Abang Cik dengan aiskrim yam. Tapi lain kok. Banyak dah. Kata kakak tahu Encik. Kejap, jangan paksa. Okey. Kenapa tak nak? Kita kat dalam. Boleh. Jom Cik. Aisyah. Nah. Aisyah makan aiskrim. Terkacau dia. 1 sampai 10. Nervous berapa? Jangan tekan pun takut. Kira dah kamera tu. Gapit dah kamera. Salam pengantin. Mak ayah. Okey, peluk mak sikit. Okey. Cuba sok sini balik. Rozek yang ambil video, Rozek yang seronok, bahagia, nervous. Rombongan. Ini rombongan pengantin lelaki. Dia orang pakai blue. Rozek ikut rombongan pengantin lelaki. Sekarang pukul 2 petang baru Rozek nak makan. Jom. Tak tekan rekod eh. Ambil nasi. Dah check. Okey. Betul dah. Okey, terima kasih. Right. Okey. Okey. Terima kasih keluarga. Ini rare killer ni. Jangan malu. Kecuali dia. Ha? Cuma nak ambil ni. Banyak sangat Okey, kalau kau nak makan ikan masin. berapa boleh sikit? Nasi sikit je tapi sebumbung Ada siapa-siapa. Okey, semua masin. Nak balik tu kan? Oh, dah cukup. Balik. Oh, belah. Jom kita makan. Oi, nak kena tipu ni. Sekarang Rozek tengah, Kak Ana tengah makan, so adik yang pegang handphone. Kita tengok Pak Su masak. Ni sepupu saya. Jamilah, cakaplah hai. Hai. Jamilah ni dia malu-malu. Pak Su buat apa ni? Sausan makan jenok. Oh. So sausan ni makanan macam mana Pak Su? Dia macam kuota kungfu kan? Syoknya kenduri macam-macam ada. Makan jenok. Oh, sedapnya Pak Su. Bau kan? Ini perencah dia ni. Bawang. Bawang 4 biji. Oh. Sampai bawang putih kuning. Kita masukkan udang. Udang ni dah basuh dah. Udang besar yang sudah dibasuh. Udang 5 ekor. Ini je dah wangi sangat-sangat. Ini sekali masak berapa? Untuk berapa pinggan? Banyak untuk 3 pinggan. 3 pinggan. Ayam ikut daripada kotiang lah. Untuk kata ni buat 3 pinggan. Kalau untuk macam makan sendiri untuk kita makan, kita buat 1 pinggan. Dia special buat 1 pinggan, 1 pinggan. Macam cakotiao. Kita kotiang buat 1 pinggan. Kotiang suka makan sebanyak 30 gram lah. Oh, 30 gram. Kalau ada orang 140 gram. 3 orang 121. Jadi pakai agak lah. Satu bungkus ni boleh makan 7 orang makan. Semua dah tahu lah. Kemudian nak buat kotiang bahan apa semua kita rasa tu. Selalu Kita rasa. Kita ramai penonton kat sini. Dah cukup rasa pun kita bubuh. Okey, rasa. Nak bagi pedas. Nak pedas. Kita rasa laju. Daun kailan. Kailan tu. Okey. Kotiang tak boleh banyak. Tak sesuai lah. Udang lah. Buat berangkat dah.
Boleh untuk lidah. Alright. Wangi Pak Su. Nampak buah dada, rumput dada. Itu hasilnya. Lebih tak apa lah. Ha. Yang untuk makan orang ada adik. Macam-macam ada cendol, ABC, ada bihusuk, ada cucuk udang, ada kau tahu apa weh? Syaloksan. Lagi apa lagi? Ada kuih-kuih, ada aiskrim, ada kacang. Ha? Ada kuih-kuih macam tu. Ha, banyaklah. Kenyang, yang pasti kenyang ya. Okey, jom. Kita pergi sana. Okey, bye-bye. Kita jumpa dalam video. Untuk hari ni, selamat pengantin baru.